Ajar hari ini macam mana kita nak login ya. Kita punya MyViewBot kita kat sini dia tak sign in. So macam mana nak sign in? Pastikan kita buka kita punya profile. Kalau profile ni, kalau kita tekan browser ni, ini profile lah. Kita ambil MOE, pastikan ni MOE. Dan biarkan macam tu. Kita pergi kepada MyViewBot. Kita tekan dekat account ni. And then kita tekan sign in. Dan kita ambil sign in with Google. Tekan je. Yang ni. So dia akan minta macam ni. Cikgu tekan dia yang ni. Tunggu sekejap. Nanti dia keluar. Ni. Dia keluar macam tadi. Ni. You have signed successful. Jadi cikgu dah sign lah. Kalau nak make sure dia, cikgu tekan kat sign in sini. Dia keluar lah. Nanti nama cikgu dekat sini. Nampak? Dia dah keluar. So, cikgu pergi balik kepada MyViewBot. Cikgu dah nampak cikgu punya account dah sign in.